Pernah tak korang rasa macam selalu sangat dipersalahkan tapi tak tahu apa salah korang? Korang selalu rasa penat emosi, rasa kosong tapi orang tu tak pernah pun naik tangan pada korang. Itu mungkin penderaan emosi oleh seorang yang manusia narsis. Dan awak mungkin tak sedar kerana mereka pandai bersembunyi di sebalik topeng manis dan kata-kata indah. So hari ni saya nak jemput korang untuk baca buku Buka Topeng Narsis. Ditulis khas untuk bantu korang mengenal topeng sebenar seorang narsisis, faham bagaimana mereka memanipulasi fikiran dan emosi korang dan belajar cara keluar daripada kitaran toksik dan mulakan proses penyembuhan emosi secara perlahan tapi berkesan. Dan yang paling menarik, korang akan dapat 3 checklist eksklusif iaitu 30 soalan, adakah suami aku narsis? Adakah aku sendiri narsis? Dan 30 soalan, adakah ibu bapa aku narsis? Ia bukan sekadar satu e-book tau. Ia adalah satu pintu kesedaran yang membuka anda untuk kenal siapa semula diri korang. Untuk korang bebaskan diri secara fizikal, emosi dan spiritual. Buku Buka Topeng Narsis. Klik link bio sebelum anda hilang lebih banyak diri anda.